Bagaimana pendapat Ustaz tentang setengah pendapat orang Islam hari ini yang mengatakan malam nisfu Sya'ban mesti baca Yasin 3 kali hingga meninggalkan kewajipan menuntut ilmu? Dengar molek. Malam nisfu Sya'ban, ulama-ulama sebut malam yang ada kelebihan. Tak ada orang takwil waktu. Cuma tidak disebut dengan tertentunya ibadat khusus untuk kita lakukan pada malam itu. Maknanya amalkanlah sebarang amalan baik pada malam nisfu Sya'ban, Allah bayar pahala di akhirat nanti. Maknanya kalau malam nisfu Sya'ban kita baca Yasin, boleh pahala. Baca Al-Baqarah, boleh pahala. Ada buat amalan lain, semua boleh pahala. Yang kita sedih duk baloh. Nah, ni kata baca Yasin molek, onu kata tak molek, kena buat ceramah. Bodoh belaka tu. Kalau orang ngaji dia reti. Wak mari hadis-hadis sahih suruh baca Yasin, tak ada. Wak mari hadis-hadis sahih suruh buat tazkirah malam nisfu Sya'ban, tak ada belaka. Yang ada kelebihan malam nisfu Sya'ban di sisi Allah, memohon ampun, Allah beri keampunan. Faham? Maka sebab itulah kalau malam nisfu Sya'ban mu nak baca Yasin pun boleh, tak mau baca Yasin pun boleh. Ini semua bukan ketentuan daripada sunnah. Ini daripada amalan ulama-ulama dulu daripada Yaman. Bapa baca Yasin 3 kali? Kerana Yasin itu memang sempat 3 kali. Lepas kita sembahyang sunat Isya, Maghrib, nak jember sampai ke sembahyang Isya, dan 3 kali Yasin. Faham tak? Ni duk baloh hak surah baca Yasin, marah ke surah tazkirah. Surah tazkirah kondeng surah baca Yasin. Orang duk ambil tanah umat Islam, Syria dibom siang dan malam. Kita benda-benda remeh-temeh hak bodoh gitu duk baloh. Nah, pak dalam kubur dah habis masalah. Dengar molek. Tak baca Yasin pun tak apa, nak baca Yasin pun boleh. Setiap amal baik kerana Allah bayar di akhirat. Bila Allah yang bayar, tak ada murah. Kerana kerajaan Allah bukan kerajaan Johor, bukan kerajaan Terengganu, kerajaan yang paling kaya. Jadi mulai sekarang tibanya baca nisfu Sya'ban, terpulang kepada masing-masing. Siapa yang baca Yasin dapat pahala, yang buat tazkirah dapat pahala, yang buat selawat saja, tak ada Yasin, tak ada tazkirah, surah kita selawat saja dapat pahala. Dah surah depan ni pula, tepi parit pula, buat istighfar ramai-ramai, astaghfirullahalazim, innallaha ghafurur rahim, sampai Isya, boleh pahala juga. Surah depan sekali yang warna biru tua tu, tak ada buat benda-benda. Lepas pada mayang Isya, Tok Imam dengan Tok Yunggi Bila main Angry Bird, tak ada masalah, tak ada harang, tak ada apa pun. Faham? Cuma siapa yang berlebih ikhlas, maka dia banyak pahala. Ma aksaru fi'la aksaru sawaba. Dan ingat, bagi yang nak baca Yasin, kena ingat molek. Yang pertama, aku baca Yasin di surah aku ni bukan wajib, kerana aku sekarang nak ambil kelebihan baca Yasin. Yang kedua, bukan wajib baca 3 kali, tak ada sebarang hadis. Cuma nak baca 3 kali, silakan. Tak dang 3 kali, 2 kali. Tak dang 2 kali, sekali pun boleh. Dan tak dang lepas maghrib, lepas isyak boleh baca. Kerana malam itu nak min ghurubi syamsi ila tulu'il fajar. Malam bahasa Arab, bahasa Melayu terjemahnya daripada tergelam matahari sampai kepada terbit fajar. Pilihlah mana-mana masa. Kemudian tak wajib pula ada makanan. Ni kau bila barang sepup noh gi sejik. Kau muka dak rajin mari surah mari. Diri kat kolah tu muka dia dak matching dengan kolah. Pasal dak rajin mari, jadi pelekkan muka dia duk biar kolah. Dak, ni masalah. Kemudian pula dah buat baca Yasin ke, buat tazkirah ke, buat apa, jangan buat keluar makanan depan orang nak beramal. Ni banyak ni tempat. Setengah tu masjid, setengah tu di pondok, ada berlaku. Orang nak baca Yasin malam nisfu Sya'ban, ada buat kuliah, ada buat tazkirah, ada buat selawat. Tak?
nyigibuh nasi depan. Nabi kata, la salata bihadratit ta'am. Tidak sempurna ibadat solat kalau berhadapan dengan makanan. Maka ulama kias dengan solat itu amalan lain. Kalau nak beramal, jangan buh makanan depan. Hati kita jadi hanyut gigi. Faham? Nah, buh makanan depan memanglah dia memberi kesan. Tengok kalau orang buat tahlil arwah, malam-malam kalau dia rumah makan paung bodoh. Mana tak? Dia buh sudah paung. Tengok tu imam tahlil slow, la ilaha illallah, macam nak mampu, la ilaha dah apa balik nampak dah depan. Dia mempengaruhi jiwa, faham tak? Cegi hak malam nasi ni, hak malam ayam percik, ayam pusing, besi-besi dah buang, besi-besi bubuh depan tu imam. Ni, Sony sebeh waktu bin pakai pusing tu, la ilaha illallah. Tu jadi rosak jiwa. Batu Nabi larang, tak lagi. Tak cerdik kita ni. Jadi jangan balah ni, surah baca Yasin, surah nak tazkirah. Semua boleh pahala belaka. Balah bodoh. Faham?